Okey, hari ini kita berada di jelajah KWSP Merdeka daripada Scam di event Kereta Api Sarung. Jom kita layan. Dekat jelajah KWSP Merdeka daripada Scam ini ada macam-macam stesen untuk kita belajar mengenai scam. Jom kita try stesen yang pertama. Kita nak pergi tangkap duit. Jom. Aku kaya. Nampak macam duit betul. Rupanya kita dah kena scam. Yang ni saya suka. Banyak yang korang boleh belajar. Mana yang real, mana yang scam. Pandai tengok laju. Kali dia menang Time untuk kita sebarkan kesedaran kepada semua pula. Jangan mudah terpedaya dan pastikan kita merdeka daripada scam. Jangan lupa follow media sosial rasmi KWSP untuk mendapatkan segala maklumat yang sahih. Jelajah KWSP Merdeka daripada Scam memang best. Banyak mesej-mesej yang bagus, yang bermanfaat untuk anda semua. Ingat, scammer semakin canggih. Anda semua berjaga-jaga, jangan sampai kena scam. Hebarkan benda-benda yang bermanfaat, info yang bermanfaat. Merdeka daripada scam.